Orang Melayu ada keris. Tak ada negara dalam dunia ni. Negara lain semua pakai pedang. Jepun ada pedang, Inggeris ada pedang, kita ambil pisau. Semua negara ada pisau. Tapi keris hanya ada di alam Melayu. Apabila adab hilang, apabila tidak ada adab, maka tamadun yang hebat dengan kebudayaan yang bermacam-macam ni, kita melihat manusia melakukan pelbagai angkara. Betapa jijik punya perangai manusia, membuat manusia bergaduh sama sendiri. Macam-macam lah kita betapa ugly, kita orang putih kata, betapa buruknya manusia apabila tidak ada adab. Jadi beza dia adab kepribadian. Tapi kepribadian ni bukan diri saja, kepribadian yang mencangkupi semua yang ada sekelilingnya. Maknanya diri dia sendiri, dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan negara, dengan ummah. Penyatuan ummah tu menyatukan dari sudut akidah, sudut akhlak. Dalam Islam ni simple aja. Dia bawa 5 nilai: halal, haram, harus, makruh, sunat. Pergi mana-mana pun sama je. Inilah satu penyatuan, uniformity. Jadi kita tidak bermasalah apabila jumpa orang bukan Melayu dalam hal 5 perkara ni. Dari sudut fiqh, tauhid, tasawuf, kita sama, tidak berbeza. Itu dari segi adabnya lah. Dari segi tamadun, okey, beza. Orang Melayu ada keris. Tak ada negara dalam dunia ni. Negara lain semua pakai pedang. Jepun ada pedang, Inggeris ada pedang, kita ambil pisau. Semua negara ada pisau. Tapi keris hanya ada di alam Melayu. Dan keris ni ada sejarah dia. Ni bukti tamadun.